Dia cakap ada Malaysia ni dia jual domain sampai 70 juta dolar. Baru je beberapa hari lepas ada news yang cakap domain ni dah terjual dengan harga 70 juta dolar. Dan sebenarnya owner domain ni ialah orang Malaysia. Tahun lepas kot, kedua tahun lepas, kita sebenarnya dah pernah buat video dah cover pasal benda ni. Waktu tu domain AI.com ni mula-mula dia redirect ke MKBHD punya YouTube. Lepas tu dia pergi ke ChatGPT. Lepas tu dia pergi ke DeepSeek. So waktu tu orang cakap lah, oh yang ni maybe ChatGPT dah beli kot domain ni, DeepSeek dah beli kot. Tapi waktu tu kita share yang sebenarnya tak pun. Sebenarnya owner domain tu main-main je buat macam tu. Dan sebenarnya owner domain ni ialah orang Malaysia. So apa pendapat kau pasal benda ni? First kali aku nak recall balik lah macam mana aku pun discover pasal news ni. Wife aku sendiri, dia ada tanya lah, dia tunjuk kan dekat phone kan. Dia kata, ada tengok tak pasal benda ni kan? Maksudnya cerita ni sampai dekat ni lah. Yes. Orang ramai kan? Dia cakap ada Malaysia ni dia jual domain sampai 70 juta dolar. And nama orang ni adalah Arshan Ismail. Paling menariknya, ada orang mention yang dia ni dah beli and dah own sejak tahun 1993 lagi. So, aku duk cari kan. Sampailah aku terjumpa satu artikel ni which is daripada platform SAYS, SAYS. And aku rasa ramai dia dah kenal dengan sini kan. Banyak-banyak media yang cover. Tak ada lagi media outlet yang cakap diorang jumpa ataupun bersembang dengan owner domain AI.com yang Malaysia ni lah. Sampailah aku jumpa ni, diorang sembang dengan Arshan tu, sampai Arshan tu sendiri cakap yang dia beli domain ni sejak 93, masa tu umur dia 10 tahun, and dia beli dengan harga $100 menggunakan credit card mak dia.